ayam. Faham? Ayam goreng apa ayam negro? Ya, kebagian. Ha? Kau nak kena oil. Ha? Ha? Kau mau ambil mana pula? Melayan. Orang Melayan. Tadi ada yang share orang bukan so demo dia rasa sangat best hari dia. Apa yang best jadi Hari ya. kan kat WhatsApp. Ni Bukit Mentajam. $0288 22. This Bukit Mentajam, guys. Sibuk. Aduh, dia belum. Kandang Ali. Kena Ali. Dia. Ha, dia ramai. Apa kawan? Ayam negro. Tak. Saya ni Zara makan nasi kandang Ali Bukit Mentajam. Tak yakin. Okey. Nanti abang kata betul. Bismillah, bismillah kan, bismillah. Panas. Itu sebaik daripada Zara. Zara ni memang nasi kandang. Ha? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Boleh tak? Boleh tak? Dia kata boleh tak? Okay kan, hari ni kita makan nasi kanak dekat Ali Bukit Mentajam. Ingat sama hijau. Kebang. Terus aku nak try dia punya nasi dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam negro ada kan. Kita try bumbu pula. Bumbu bendi ya. Gigi terus ya semua. Bendi, bawang goreng, ayam. Campur kan? Sedap. Okay, nanti kita makan tu. Apa tu ni? Dapat. Oh my god! Wow! Apa tu? Darawi. Ya, kebagian. Ha?
Kau nak kena oil? Ha? Dia bagian lah. Bagian lah. Okey lah? Ha? Okey, betul lah kan? Ha? Okey lah. Ada chain dengan tulang. So, lepas lah dah mengidam lah ni. Gravy nak makan nasi kanak ke? Okay, again, ni chain aku makan semua. Lepas ni kata kira Ali Bukit Mentajam ni kira okey lah. Dia punya rasa tu lain bila lain lah. Memang lain bila lain, dia tak macam pulau-pulau lah. Dia ada sikit lah rasa pulau, tapi dia kira okey lah, boleh makan lah. Aku duduk dekat Pekan Bukit Mentajam lah. Oh, kenyang. Apa ni? Dia jual apa? Nyiru. Tahu. Ni lah Bukit Mentajam. Pekan Bukit Mentajam ni memang nampak pekan macam pekan lama lah. Tu nak nama tu. Pekan lama. Bangunan lama ni tu. Tu tengok bangunan tu. Bangunan macam berhantu. Market ke apa ni? Market ni. Ya? Bukan. Market. Sini market. Oh, ni market Bukit Mentajam. Pakai Ni tinggal pakai sini. nak gravity. Sangat. Itu sahabat kami. Kena apa? Nak cukup 3 kali lah. Dia kacau. Nak kacau dah. Kacau tempat mama. Dia bukan ada otak lah. Sebab dia tak ada otak lah. Mama duk tekan kan kat Tu tahu kat sini tuan dia. Coco Pet Shop. Duduk tangan tu straight lah. Continue on E28 for 21 kilometers. GPP. Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Bahar. Nak laju sangat sini. Tak boleh nak laju. Pelan-pelan. 749